Miss Eng, boleh beritahu saya macam mana kita nak jaga indoor plants dekat rumah? Okey, boleh. Okey, yang ini adalah salah satu pokok yang kita biasa tanam dekat dalam rumah, Sansevieria. Sansevieria dia ada pelbagai jenis. And then selain daripada Sansevieria, sekarang kita ada Raffis Palm, ini pun you boleh consider. Kita ada Philodendron, kita ada Draco. Okey, kita ada juga money plant yang you boleh consider, atau kita panggil peace lily. Ada setengah pokok, kebanyakan pokok ni bukan semua yang dia boleh tahan tempat yang kalau kurang panas, kurang cahaya, sorry. Kalau tempat ini nak letak dalam indoor, kita boleh letak, tak ada masalah. Tapi pastikan ada setengah pokok, mungkin dia orang kena letak dekat tebing kepada tingkap supaya dia ada lebih cahaya terang yang dia orang boleh serap lah. Yang lain ada yang dia boleh kurang cahaya, tak ada masalah. Money plant, Sansevieria pun boleh. Okey, kalau untuk siram air, biasa Sansevieria seminggu sekali sahaja kita siram. Untuk pokok lain, kadang mungkin 1 minggu 2 kali sahaja. Tak perlu nak siram hari-hari. Nanti kita terlebih siram, pokok akan mati cepat. Okey. Bagaimana dengan pembajaan? Okey, kalau baja biasanya 2 minggu sekali. Kalau kita tak ada masa, kadang sekurang-kurang sebulan sekali lah. Atau ya orang boleh consider letak itu slow release fertilizer yang dia boleh tahan mungkin dalam 2-3 bulan. Macam mana bagus? Baja spray atau baja sebatian atau baja organik? Baja organik pun boleh, baja air pun boleh. Baja air biasa kalau you pakai dia senang sikit serap.